Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk yang sangat penting iaitu asas elektrik. Elektrik ialah tenaga yang digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Dari lampu di rumah, kipas, telefon bimbit, hingga ke mesin di kilang dan sistem teknologi canggih. Semuanya bergantung kepada elektrik. Tanpa elektrik, kebanyakan peralatan moden tidak dapat berfungsi dan kehidupan kita akan menjadi sangat sukar. Video ini bertujuan untuk memberi pemahaman asas tentang elektrik, termasuk konsep penting seperti arus, voltan, dan rintangan. Pengetahuan ini bukan sahaja penting untuk memahami cara elektrik berfungsi, tetapi juga sangat berguna untuk memastikan keselamatan kita ketika menggunakan peralatan elektrik. Fahami asas elektrik membantu kita menggunakan tenaga elektrik dengan lebih cekap dan bijak. Jadi, jangan risau jika anda baru belajar tentang elektrik dalam video ini. Kita akan terangkan dengan cara yang mudah difahami dan lengkap, supaya anda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sekarang kita beralih ke slide 2, iaitu pengertian elektrik. Elektrik ialah satu bentuk tenaga yang terhasil daripada pergerakan cas elektrik. Tenaga ini membolehkan kita menjalankan pelbagai aktiviti harian, daripada menyalakan lampu, menggerakkan kipas, mengecas telefon bimbit, sehingga kepada mengendalikan mesin dan peralatan teknologi moden. Secara asasnya, elektrik berlaku apabila elektron bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan elektron inilah yang menghasilkan arus elektrik, dan arus inilah yang menghidupkan peralatan elektrik. Memahami pengertian elektrik adalah penting kerana ia membentuk asas kepada konsep-konsep lain seperti arus, voltan, rintangan dan keselamatan elektrik. Tanpa pemahaman ini, kita tidak dapat menggunakan elektrik dengan selamat atau mengetahui bagaimana peralatan elektrik berfungsi dengan baik. Jadi, dalam video ini, kita akan mula dengan konsep asas elektrik supaya anda mendapat gambaran yang jelas sebelum kita meneruskan topik yang lebih mendalam. Sekarang kita masuk ke slide 3, iaitu cas elektrik. Cas elektrik ialah sifat asas yang dimiliki oleh zarah subatomik seperti elektron dan proton. Terdapat dua jenis cas elektrik, cas positif dan cas negatif. Elektron membawa cas negatif manakala proton membawa cas positif. Cas yang sama akan menolak antara satu sama lain, manakala cas yang berlawanan akan tarik-menarik. Prinsip ini adalah asas kepada fenomena elektrik. Kerana pergerakan dan interaksi, cas inilah yang menghasilkan tenaga elektrik yang kita gunakan setiap hari. Contohnya, apabila elektron bergerak dalam litar elektrik, ia mencipta arus elektrik yang boleh menyalakan lampu atau menggerakkan motor. Tanpa cas elektrik, arus tidak akan wujud dan semua peralatan elektrik tidak dapat berfungsi. Memahami konsep cas elektrik membantu kita memahami fenomena lain seperti arus, voltan dan rintangan. Ini adalah asas penting sebelum kita mempelajari litar elektrik dengan lebih mendalam. Sekarang kita beralih ke slide 4, iaitu arus elektrik. Arus elektrik ialah aliran cas elektrik melalui pengalir atau litar tertutup. Ia adalah apa yang menggerakkan peralatan elektrik seperti lampu, kipas dan motor. Arus dilambangkan dengan huruf pertama dan diukur dalam unit ampere A. Bagi arus bergerak, kita memerlukan sumber tenaga seperti bateri atau bekalan elektrik rumah. Arus akan mengalir dari tempat yang mempunyai tenaga tinggi ke tempat yang mempunyai tenaga rendah, sama seperti air mengalir dari kawasan tinggi ke rendah. Tanpa arus elektrik, tiada peralatan boleh berfungsi kerana tenaga elektrik tidak dapat disalurkan. Oleh itu, memahami arus elektrik adalah asas untuk mempelajari litar, voltan, rintangan dan keselamatan elektrik. Dalam video ini, kita akan lihat bagaimana arus elektrik dihasilkan dan bagaimana ia mengalir melalui litar supaya peralatan boleh berfungsi dengan sempurna. Sekarang kita beralih ke slide 5, iaitu voltan, atau dalam bahasa Inggeris disebut voltage. Voltan ialah perbezaan keupayaan elektrik antara dua titik dalam litar. Ia bertindak sebagai daya dorong yang memaksa arus elektrik mengalir melalui litar. Voltan dilambangkan dengan huruf kelima dan diukur dalam unit volt V. Bayangkan voltnya seperti tekanan air dalam paip. Semakin tinggi tekanan, semakin banyak air yang boleh mengalir. Begitu juga dengan elektrik. Semakin tinggi voltan, semakin besar kemampuan untuk arus bergerak melalui litar.
Voltan sangat penting kerana ia menentukan sejauh mana arus boleh mengalir melalui litar dan berapa banyak tenaga yang dapat digunakan oleh peralatan elektrik. Memahami konsep voltan membantu kita merancang dan menggunakan litar elektrik dengan selamat dan cekap. Dalam video ini, selepas ini kita akan lihat bagaimana voltan, arus dan rintangan saling berkait untuk menghasilkan elektrik yang berfungsi dengan baik dalam kehidupan seharian. Sekarang kita beralih ke slide 6 iaitu rintangan atau dalam bahasa Inggeris disebut resistance. Rintangan ialah halangan terhadap aliran arus elektrik dalam sesuatu litar. Ia dilambangkan dengan huruf R dan diukur dalam unit ohm. Semakin tinggi rintangannya, semakin sukar arus untuk mengalir. Sebaliknya, jika rintangan rendah, arus dapat mengalir dengan lebih mudah. Contoh komponen yang menghasilkan rintangan ialah perintang atau resistor. Perintang digunakan dalam litar untuk mengawal jumlah arus supaya peralatan elektrik tidak rosak. Memahami rintangan penting kerana ia membolehkan kita merancang litar dengan betul, mengelakkan kerosakan pada peralatan dan memastikan keselamatan semasa menggunakan elektrik. Jadi, rintangan bersama dengan arus dan voltan merupakan asas yang sangat penting dalam elektrik. Dalam video ini, kita seterusnya akan lihat bagaimana ketiga-tiga konsep ini saling berkaitan melalui hukum Ohm. Sekarang kita sampai ke slide 7 iaitu hukum Ohm, yang merupakan salah satu konsep paling penting dalam elektrik. Hukum Ohm menerangkan hubungan antara voltan, arus dan rintangan dalam sesuatu litar elektrik. Formula asasnya ialah kelima pertama A, di mana kelima ialah voltan dalam volt. Pertama ialah arus dalam ampere. A ialah rintangan dalam ohm. Dengan hukum ohm, kita boleh mengira berapa banyak arus yang akan mengalir melalui litar jika kita tahu voltan dan rintangannya. Sebaliknya, kita juga boleh mengira rintangan yang diperlukan untuk mendapatkan arus tertentu. Hukum ini sangat penting kerana ia membolehkan jurutera dan pengguna memahami dan merancang litar elektrik dengan selamat. Ia juga membantu mengelakkan kerosakan peralatan akibat arus berlebihan. Dalam video ini, selepas memahami hukum Ohm, kita akan lihat jenis arus elektrik dan bagaimana arus tersebut digunakan dalam kehidupan harian. Sekarang kita beralih ke slide 8 iaitu jenis arus elektrik. Terdapat dua jenis arus elektrik yang utama. Arus terus DC direct current. Arus DC mengalir dalam satu arah sahaja. Contohnya ialah bateri, power bank dan lampu suluh. Arus jenis ini sesuai untuk peralatan yang memerlukan aliran elektrik stabil dan berterusan. Arus ulang-alik AC alternating current. Arus AC berubah arah secara berterusan dalam tempoh masa tertentu. Contohnya ialah bekalan elektrik rumah dan pejabat. Arus AC sesuai untuk penghantaran elektrik jarak jauh kerana boleh dinaikkan atau diturunkan voltannya menggunakan transformer. Memahami perbezaan antara arus DC dan AC adalah penting kerana setiap peralatan elektrik direka untuk jenis arus tertentu. Menggunakan arus yang salah boleh menyebabkan kerosakan atau bahaya keselamatan. Dalam video ini, selepas kita fahami jenis arus elektrik, kita akan lihat komponen asas yang membentuk litar elektrik dan fungsinya. Sekarang kita beralih ke slide 10 iaitu keselamatan elektrik. Penggunaan elektrik yang tidak berhati-hati boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran atau kerosakan peralatan. Beberapa langkah asas yang perlu diambil kira ialah elakkan menyentuh wayar terdedah. Wayar yang terdedah boleh membawa arus elektrik dan menyebabkan renjatan. Gunakan peralatan keselamatan. Contohnya sarung tangan, penebat atau kasut getah semasa bekerja dengan litar elektrik. Matikan bekalan elektrik sebelum membaiki. Sentiasa pastikan suis utama atau fuse dimatikan sebelum melakukan sebarang kerja pada litar. Gunakan fuse atau pemutus litar. Fungsinya ialah untuk melindungi litar daripada arus berlebihan yang boleh merosakkan peralatan atau menyebabkan kebakaran. Dengan mematuhi langkah-langkah keselamatan ini, kita bukan sahaja melindungi diri sendiri, tetapi juga memastikan peralatan elektrik berfungsi dengan baik dan tahan lama. Selepas memahami keselamatan elektrik, kita akan sampai ke slide 11 kesimpulan, di mana kita akan merumuskan semua konsep asas elektrik yang telah dipelajari.
Sekarang kita sampai ke slide 11, iaitu kesimpulan. Dalam pembentangan ini, kita telah mempelajari asas-asas elektrik termasuk pengertian elektrik dan bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus, cas elektrik, arus, voltan dan rintangan. Hukum Ohm yang menunjukkan hubungan antara voltan, arus dan rintangan. Jenis arus elektrik iaitu DC dan AC. Komponen asas litar elektrik dan langkah-langkah keselamatan elektrik yang penting untuk digunakan. Dalam kehidupan harian, memahami asas elektrik bukan sahaja membantu kita menggunakan peralatan elektrik dengan lebih bijak dan cekap, tetapi juga memastikan keselamatan diri dan persekitaran semasa bekerja dengan elektrik. Saya harap video ini memberikan gambaran yang jelas tentang konsep asas elektrik dan bagaimana ia diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak video pembelajaran seperti ini.